Sesiapa kaum perempuan dekat luar sana yang mungkin masih keliru nak pilih SA yang mana satu ni? Testimoni dah cakap tadi, kenapa S70? Kenapa tak Honda Kenapa City S70? ke, Toyota Vios ke? Sebab Sekarang ni ramai orang hentam S70 kan, dia kata konti killer konti lah. killer, ya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat sejahtera, salam Hari Raya. Alhamdulillah hari ni awal Proton KL deliver lagi sebuah kereta S70 dekat customer saya, Cik Rabiatul Adawiyah daripada Banting Selangor. Banting Selangor. So saya nak tanya, macam mana Cik jumpa saya dan jumpa saya kat mana? Saya jumpa Encik Awal dekat akaun TikTok. Saya carilah mana yang better. So saya rasa Encik Awal paling better tu saya terus kontak Encik Awal lah. Sebelum ni Cik Rabiatul dah ada kereta Azia sebagai kereta pertama. Saya dah ada kereta. So boleh saya tahu tak kenapa Cik pilih kereta S70 ni sebagai kereta kedua? Sebab Azia kan dia kecil, tak mak untuk limit orang yang ramai. Saya try ambil yang besar lah untuk family. Kenapa S70? Kenapa tak Honda City ke, Toyota Vios ke? Sebab saya rasa S70 ni dia design dia cantik, unik. Saya rasa macam minat lah. Memang saya dah aim lama dah kereta ni. So ada rezeki, saya try lah. So Cik memang minat S70 lah sebenarnya. Sebab sekarang ni ramai orang hentam S70 kan, dia kata konti killer lah. Konti killer, yes. Apalah. Ya, tu saya memang dah aim daripada dulu. So ada rezeki saya try lah, apply. So rezeki saya ikut. Urusan pemulihan kereta dengan saya macam mana? Urusan Susah Cik ke Awal, senang? Smooth je. Saya terus bagi apa yang Cik Awal minta. Saya 100% bagi Cik Awal. Apa-apa benda penting Cik Awal kontak saya just bagi macam tu je lah. So hari ni baru dapat. So smooth lah. Senang Yes, proses susah, senang. Yes. Okay, lama tak Cik tunggu untuk kereta S70 ni? Tak lama pun. Kejap je dalam seminggu macam tu. Seminggu lebih macam ya, saya seminggu lebih macam tu dapat dah. Okey Cik, terima kasih. Okay, sama. Urusan dengan Cik pun senang. Kerja saya memang senang, urusan dengan Cik. Okey, terima kasih. Terbaik. Okey. Jadi itu sahaja sedikit feedback daripada customer saya. Jadi kepada sesiapa kaum perempuan dekat luar sana yang mungkin masih keliru nak pilih SA yang mana satu ni. Testimoni dah cakap tadi. Korang boleh nilai sendiri, okey? S70 kelayakan gaji minimum cuma serendah 2,300 gaji bersih. Dah boleh lulus tanpa penjamin, tanpa duit muka. Kalau anda mencari kereta S70 ni sebagai kereta pertama atau kereta kedua, tak ada masalah, cakap je dengan saya. Selebihnya biar saya uruskan dengan bank. Beli kereta dengan awal, tanpa penjamin, tanpa duit muka, awal mudahkan customer dapat kereta impian. Saya cover seluruh Semenanjung Malaysia.